Soalan saya, apakah maksud Malaysia Madani? Pada pandangan saya, Malaysia Madani merupakan satu konsep yang menekankan pembangunan negara secara holistik, bukan sekadar dari segi ekonomi semata-mata, tetapi juga dari segi nilai kemanusiaan, keadilan sosial dan perpaduan masyarakat. Ia adalah satu ikhtiar untuk memastikan dasar dan pelaksanaan kerajaan lebih manusiawi, inklusif dan berteraskan nilai murni yang boleh membina tamadun bangsa. Seperti yang sering diletakkan oleh Perdana Menteri, konsep Madani ini membawa maksud mengangkat martabat insan dan membina negara yang seimbang antara kemajuan material dan nilai kemanusiaan. Terima kasih saudara. Soalan saya adalah, bagaimanakah Malaysia Madani boleh meningkatkan kualiti pekerjaan dan pendapatan? Pada saya, Malaysia Madani meningkatkan kualiti pekerjaan dan pendapatan melalui beberapa inisiatif utama. Antaranya kenaikan gaji minimum dari 1,500 ke 1,700 mulai Februari 2025 serta pelaksanaan dasar gaji progresif yang memberi subsidi kepada majikan, terutama dalam sektor PKS. Inisiatif pendapatan rakyat pula menyasarkan golongan miskin tegar dengan latihan dan sokongan perniagaan untuk memperbaiki pendapatan mereka. Kenaikan gaji penjawat awam lebih 13% mulai Disember 2024 juga dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi. Kerajaan menggalakkan sektor swasta menambah baik skim gaji pekerja selaras dengan produktiviti. Kesemua usaha ini selaras dengan nilai keadilan dan kesejahteraan dalam Malaysia Madani untuk memastikan rakyat mendapat pendapatan bermakna dan peluang pekerjaan berkualiti. Terima kasih Encik Kimi. Sama-sama. Baiklah, saudara Maisara. Soalan saya adalah, sebagai rakyat Malaysia, adakah anda cakna dan tahu apa tujuan Malaysia Madani ini diwujudkan? Pada saya, tujuan utama Malaysia Madani adalah untuk menjamin keharmonian masyarakat majmuk, untuk memastikan pembangunan negara berjalan secara mampan dan juga ia dapat menekankan tadbir urus yang baik. Ia juga bertujuan untuk memastikan tiada golongan yang dipinggirkan dan setiap rakyat mendapat peluang yang adil untuk maju ke hadapan. Selain daripada itu, Malaysia Madani juga berperanan sebagai jambatan perpaduan antara pelbagai kaum dan budaya di Malaysia. Dengan memupuk nilai hormat, ihsan dan keyakinan, ia dapat membantu mengurangkan jurang sosial dan menggalakkan kerjasama serta solidariti dalam kalangan rakyat. Ini penting untuk memastikan kestabilan politik dan sosial yang menjadi asas kepada kemajuan negara. Terima kasih Puan Maisara. Baiklah saudari, soalan saya kepada saudari adalah bincangkan peranan konsep Malaysia Madani dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, baik. Konsep Malaysia Madani sangat penting dalam memperkukuhkan perpaduan kerana ia mengiktiraf dan meraihkan kepelbagaian budaya, agama dan kaum di negara ini. Dengan menekankan nilai hormat dan ihsan, Malaysia Madani memastikan setiap rakyat diberi hak dan peluang yang sama. Ia juga menggalakkan dialog antara budaya serta memastikan tiada diskriminasi berlaku. Inilah asas kepada kestabilan dan keharmonian negara kita. Terima kasih saudari. Sama.